Mawi, macam mana kemah kita ni boleh jatuh? Kau rasa ada binatang ke masuk kat kemah kita? Kamu semua dengar tak apa cikgu cakap? Dengar cikgu. Tadi kita orang dah kemas dah kemah kita orang ni. Saya rasa ada binatang lah cikgu masuk kat kemah kita orang. Dah, sudah. Cikgu tak mau dengar apa-apa alasan. Lah ni kemas balik kemah ni. Cepat. Cikgu, saya pun kena denda sekali ke? Bukan ketua seorang ke yang kena? Kamu ingat kalau ada silap, ketua je yang kena? Semua sekali kena. Macam pagi tadi. Kamu punya salah. Semua sekali kena tanggungjawab. Tak dikecualikan. Dah. Sekarang cepat kemas balik kemah. Mawi, nanti kalau ada siapa yang malas tak mau buat kerja, report kat cikgu. Cikgu. Dah, cepat-cepat. Buat kerja. Ya, cikgu. Aku pelik lah. Binatang apa yang masuk kat kemah kita? Dah tu kemah kita je yang roboh. Tak, kemah orang lain okey je. Aku pelik lah. Dabu, kau nak pergi mana? Kau jangan nak mengelak Mesti ni datang tolong. Aku suruh Mami report kat cikgu kan? Beginilah nasib diriku yang malang. Oh Tuhan, kena cucilah pinggan. Baru nak lihat cikgu dah meradang nasib badan. Ketut, kau tolong dia boleh tak? Alah, aku bosan lah. Takkan nak nyanyi pun tak boleh. Katak yang panggil hujan tu lagi sedap suara pada engkau tau. Biarlah. Suara aku. Kena suara kau. Mek, aku punya ambil dah. Bella, hari ini kamu semua akan mengikuti aktiviti berjalan menggeledah hutan. Dalam aktiviti ini, kamu akan pergi dalam kumpulan kamu tanpa pengawasan daripada cikgu kamu. Itu semua cikgu serahkan kepada ketua kumpulan kamu. Faham semua, Muhammad? Faham, cikgu. Kami akan kembali selepas ini. Zurina, awak buat apa ni? Saya nak ikut kawan-kawan saya lah, cikgu. Kan awak dah janji dengan cikgu, awak tak boleh ikut aktiviti macam tu. Tolonglah, cikgu. Tolonglah benarkan saya pergi. Saya dah bosan hidup macam ni. Saya cuma nak rasa apa yang diorang dapat rasa. Saya nak rasa seronok macam diorang. Okeylah. Tapi, awak jangan lupa bawa ni. Bila tiba masanya, awak mesti makan ubat ni. Janji? Saya janji, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, dah siap. Kita boleh start lah. Okey. Murid-murid semua, kita akan mulakan aktiviti kita lebih kurang dalam 10 minit lagi. Sekarang semua boleh bersurai. Tapi jangan pergi jauh. Duduk satu tempat ya. Okey. Cikgu. Kenapa cikgu benarkan Zurina ikut sekali? Dia tu kan sakit. Saya kesian tengok dia seorang-seorang. Lagipun saya dah bekalkan dia ubat. Jarak perjalanan pun tak adalah jauh sangat. Dekat sini je kan? Memanglah dekat, cikgu. Tapi kalau jadi apa-apa dalam perjalanan, kita bukannya ada kat situ. Saya yakin takkan jadi apa-apa. Lagipun Mawi yang mengetahui diorang. Saya yakin Mawi boleh jaga diorang semua. Cikgu betul-betul yakin?
Abu kat belakang tu. Alah. Abu, jalanlah cepat sikit. Kita tunggu kau ni. Buat apa kau nak tunggu aku? Korang jalanlah. Aku tahulah aku nak pergi mana. Ya Abu, ni dalam hutan. Bukan kat kampung. Manalah kau tahu jalan? Iyalah, Bu. Kita kan satu kumpulan. Kita mestilah jalan ikut kumpulan. Kita orang tak boleh tinggalkan kau seorang, Bu. Sebab cikgu dah manatkan aku untuk jaga semua orang kat sini. Termasuk kau. Kau tak payah jaga aku lah. Aku boleh jaga diri aku sendiri. Dah lama kita tak cuti, Bang. Abu dah hitam penat badan ni. Yalah. Macam manalah agaknya Abu perkemahannya. Kalau dia ada, boleh juga kita bawa dia pergi jalan-jalan. Itulah, Bang. Selalu kita tinggalkan dia seorang. Kesian dia. Tapi bila dia pula tinggalkan kita, mulalah kita rindukan dia. Saya rasa rindu nak jumpa dia lah, Bang. Cikgu. Cikgu. Ya. Oh, terima kasih. Cikgu. Saya nak minta maaf. Minta maaf? Untuk apa? Pasal tadi saya tinggi suara kan cikgu. Itu yang saya nak minta maaf tu. Tak apalah, saya tak kisah pun. Lagipun memang silap saya. Patutnya Zurina tak boleh ikut aktiviti macam tu. Itu kan janji saya pada cikgu sebelum cikgu benarkan dia ikut sama. Tak apalah cikgu. Kita lupakan kan. Cikgu tak ambil makanan sekali tu. Tak, cikgu nak makan, saya boleh ambil. Cikgu nak makan? Cikgu ambil lah. Tak apa. Cikgu ni. Duduklah sabar-sabar.